What up, jangan biadab. So, hari tu aku start dekat highway, tanya kata aku pancit. So, aku tak tahu nama apa. Aku call lah mak aku. Aku beritahu mak, tanya kata mak pancit. Kau tahu apa dia reply? Dia cakap dekat aku, tak apa lah man, dah nasib badan. Aku macam, oh real? Tak, sebab yang pancit tanya, aku tengok badan aku dah berisi tak kosong kot. So asal sebut nasi badan? Well, actually dia bukan ayat body shaming ke apa, tapi lebih kepada takdir apabila sesuatu menimpa korang. Dari zaman Piramli lagi selalu sebut ayat ni, nasi badan. Tapi tu lah, asal tak sebut bad luck je, asal tak sebut good luck, tak pun sebut macam biasa kita sebut tak ada rezeki, tak pun POV, dugaan bulan Ramadan, asal sebut nasi badan? Sebab dia bawa dua maksud besar, and salah satu dia adalah adab. So kalau korang tahu, kalau korang biasa dengar, orang dulu adab dia memang tinggi lagi daripada kita. Jadi bila ditimpa musibah, dia orang lebih 100% redha dengan kadar yang Allah berikan. So dia jadi lebih beradab kalau kita sebut nasib badan daripada nasib buruk, kan? Tapi satu yang tak beradab sekarang ni, that is bau badan korang. Sheesh. So korang boleh sembunyi je. Okey, ini perfume dari Lancome, sesuai untuk dak-dak jantan ketiak Hashim macam kita ni. Korang sebut je 2-3 kali. Untuk yang kuat makan ayam bawang tu, sebut lebih sikit lah. Kemudian dia datang dengan pelbagai perisa, korang boleh tengok. So dah settle bab bau badan, now kita sambung sebab nombor 2, sebut nasib badan ni. Okey, sebab nombor 2 dia adalah ganjaran. Dia lebih kurang sama macam kita nak jawab exam ujian SPM dulu, and then daddy janji dia akan berikan iPhone Pro Max. Tapi yang beza dia dekat sini, kita tak tahu ganjaran tu dalam bentuk apa, nilai ke, RM1 ke, kebahagiaan ke. So jadinya dengan setiap sebutan nasib badan tadi, kita akan jadi lebih redha atas setiap ketentuannya, dan setiap hamba yang redha pasti ada ganjarannya nanti. Cuma mungkin dekat sini ataupun dekat sana nanti. So chill lah, move on je.